Apabila usia mencecah 50-an, ramai yang mula sedar simpanan untuk persaraan sebenarnya tidak mencukupi. Untuk anda bersara dengan tenang, letakkan target kumpul 10 keping gold bar 100 gram sebelum umur 60 tahun. Dengan harga emas sekarang sekitar RM49,000 untuk gold bar 100 gram. Nilai 10 keping 100 gram sudah mencecah RM490,000. Kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, dalam masa 10 tahun, nilainya sudah mencecah sekitar RM1 juta. Ini jauh lebih selamat berbanding simpan semua dalam bentuk tunai yang semakin terhakis kuasa beli setiap tahun. Cara yang mudah untuk capai target 10 keping ini, mulakan dengan target belian 1 keping gold bar 100 gram setahun. Jika boleh digandakan, beli 2 keping setahun. Dalam masa kurang dari 10 tahun, tabungan emas anda akan cukup kuat untuk menampung kos hidup semasa persaraan tanpa terlalu bergantung kepada simpanan tunai. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan jangka panjang anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.